Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Nur Anissa Safra dari Studio Best TV, TVPSS, SK Tengku Bariah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 11 Januari 2026, merupakan hari pertama persekolahan bagi sesi 2026. Seawal 6.30 pagi lagi, murid mula hadir ke sekolah. Guru-guru menyambut kehadiran murid bersama 2 maskot di hadapan pintu pagar sekolah. Assalamualaikum Tuan. Apa pendapat Tuan tentang pembukaan sekolah pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik. Alhamdulillah pada hari ini hari pembukaan sekolah bagi sesi 2026 ini di sekolah Tengku Bariah ini saya lihat sangat meriah lah suasananya, dengan pihak sekolah juga membuat sambutan dengan mengadakan maskot yang boleh menarik budak-budak kan. Dan saya sendiri ada anak darjah 1 dan alhamdulillah memang dia semangat lah hari ni untuk hadir ke sekolah. Dan tahniah kepada pengurusan SK Tengku Bariah lah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Apa pendapat Puan tentang pembukaan sekolah pada hari ini? Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagi saya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Anak-anak pun pengawal semua solat subuh semua. Alhamdulillah, dan semangat lagi sekolah yang darjah 1 tu lepaskan baju sekolah dari semalam lagi. Tapi alhamdulillah semua. Terima kasih cikgu-cikgu yang banyak bagi info semua pasal tahun 1 dengan tahun 3 anak saya. Terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa pendapat Cikgu tentang pembukaan sekolah pada hari ini? Alhamdulillah pada hari ini pembukaan sekolah kita berjalan lancar. Seawal 6.30 pagi lagi murid-murid hadir ke sekolah dan disambut dengan dua maskot bersama guru-guru. Kemudian 100 murid terawal menerima pensel yang comel sempena kehadiran ke sekolah pada pagi ini. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu. Apa pendapat Cikgu tentang pembukaan sekolah pada hari ini? Waalaikumsalam. Hari ini merupakan hari pertama persekolahan untuk sesi akademik 2026. Seawal pukul 6.35 pagi sudah ada murid yang hadir ke sekolah dan guru-guru juga kebanyakannya datang seawal 7 pagi. Dan hari ini kita dimeriahkan dengan sambutan guru-guru di pagar sekolah dan juga maskot, 2 ekor maskot, dan keadaan trafik juga agak sesak di hadapan sekolah. Dan ini menandakan murid-murid serta ibu bapa terutamanya sangat teruja lah untuk hari pertama persekolahan sesi ini. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Murid-murid tahun 1 sangat bersemangat di hari pertama persekolahan. Suka tak sekolah? Suka. Sekolah naik apa? Jawab lah. Apa hantar adik pergi sekolah? Mama. Adik pergi sekolah naik apa? Nama adik apa? Haina. Nama adik apa? Nurani Sumera binti Muhammad Karimi. Adik main sekolah dengan siapa? Ayah. Adik suka tak main sekolah? Suka. Nama penuh adik apa? Rasul saya binti Rahmi. Nama penuh adik apa? Nur Aulia binti Zulkifli. Apa? Nama saya Muhammad Mikail bin Alia. Pada hari ini juga, perhimpunan mingguan diadakan seperti biasa. Turut hadir ke perhimpunan pada hari ini, Pegawai Polis Perhubungan Sekolah. Ucapan Wakil Polis Perhubungan Sekolah. Ucapan Puan Guru Besar Cikgu Norzi Rohayu binti Yusof. Ucapan Tuan Pengarah JPNT ditayangkan melalui LCD.
Selamat datang kepada murid prasekolah dan murid tahun 1 dan selamat kembali ke sekolah bagi murid tahun 2 hingga 6. Datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.